Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia binti Muhammad Zubir, nombor matrik B32 SLK 24F038 dari kelas SLK 3B. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan untuk kursus keusahawanan digital dan pensyarah bagi kursus ini adalah Puan Rosina binti Ahmad. Di dalam pembentangan ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang perniagaan, perincian produk, strategi promosi di sosial media dan platform komunikasi, perincian laman sesawang, strategi kewangan dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang perniagaan. Nona Nachos merupakan sebuah perniagaan penjualan makanan ringan yang lebih memfokuskan kepada penjualan nachos yang rangup dan berkualiti tinggi. Untuk perniagaan ini, ia telah dijalankan sepenuhnya secara digital melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Mudah.my dan platform komunikasi seperti Telegram dan juga WhatsApp. Matlamat Nona Nachos adalah untuk menyediakan nachos yang bukan sahaja lazat dan berkualiti tinggi, malah ia juga mampu milik dan boleh didapati di pasaran digital. Selain itu, saya juga menjalankan perniagaan affiliate di TikTok Shop dan juga Shopee bagi memperluaskan lagi pelibatan saya di dalam keusahawanan digital. Seterusnya, kita beralih pula kepada perincian produk. Di sini saya lampirkan 8 perincian produk untuk perniagaan utama saya iaitu Nona Nachos. Perincian yang pertama adalah nama produk. Nama produk yang telah saya berikan untuk perniagaan ini adalah Nona Nachos. Pemilihan nama Nona Nachos telah dibuat kerana ia menunjukkan simbolik gabungan elemen klasik dan juga moden. Bukan itu saja, nama Nona Nachos juga mudah disebut, unik serta mudah diingati oleh pelanggan. Yang kedua adalah kategori produk. Produk Nona Nachos dikategorikan di bawah makanan ringan atau snack moden yang berasaskan nachos rangup dan boleh dinikmati bila-bila masa. Yang ketiga adalah kelebihan produk. Terdapat pelbagai kelebihan produk Nona Nachos. Antaranya, produk Nona Nachos merupakan produk yang rangup dan lazat dan sesuai dinikmati bagi pelbagai golongan. Bukan itu saja, produk Nona Nachos juga menawarkan harga yang mampu milik yang boleh dibeli oleh pelanggan di Malaysia. Dalam pada itu, Nona Nachos juga terdapat pelbagai perisa yang merupakan kegemaran untuk pelanggan di Malaysia. Yang keempat adalah kandungan produk. Untuk makluman semua, produk Nona Nachos telah didapati dan diperoleh oleh pembekal yang dipercayai dan mempunyai sijil halal. Bahan-bahan yang pembekal gunakan semestinya adalah jagung asli, minyak sayuran, garam dan perisa-perisa mengikut pilihan pelanggan. Semua bahan yang digunakan tersebut berkualiti tinggi, selamat digunakan dan mengikut piawaian kebersihan makanan. Yang kelima adalah berat untuk produk Nona Nachos. Setiap balang yang dihasilkan mempunyai anggaran berat antara 205 gram dan sangat sesuai untuk dinikmati sendiri atau untuk berkongsi bersama. Yang keenam adalah harga untuk produk Nona Nachos. Harga bagi satu balang Nona Nachos adalah RM12 dan harga ini merupakan harga yang sangat berpatutan dan mampu milik untuk setiap pelanggan. Bukan itu saja, sekiranya pelanggan membeli combo 2 balang sama ada perisa yang sama ataupun yang berlainan, pelanggan akan mendapat promosi dan harga untuk combo adalah RM23. Perkara ini dapat membolehkan pelanggan untuk merasai pelbagai perisa dengan kos yang lebih jimat. Yang ketujuh adalah sasaran pelanggan. Produk Nona Nachos sesuai untuk dinikmati bagi pelbagai peringkat umur, tidak kira sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa maupun orang tua. Snack Nona Nachos direka untuk dinikmati di mana-mana sahaja, maupun di rumah, di pejabat, di sekolah atau untuk bersantai. Yang ke-8 iaitu yang terakhir untuk perincian produk Nona Nachos adalah pembungkusan. Untuk maklumat semua, produk Nona Nachos telah diletakkan di dalam balang kedap udara untuk mengekalkan kesegaran dan kualiti produk Nona Nachos. Bukan itu saja, setiap balang telah ditutup rapat menggunakan selotip untuk memastikan produk kekal berkualiti sehingga sampai ke tangan pelanggan.
Selain itu, terdapat juga strategi promosi di sosial media maupun di platform komunikasi. Promosi telah dijalankan di beberapa sosial media untuk mengembangkan lagi penjualan produk Nona Nachos. Untuk perniagaan Nona Nachos, saya telah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Mudah.my untuk menarik pelanggan terhadap produk nachos. Bagi aktiviti affiliate pula, saya telah menjalankan perniagaan affiliate di dua social media iaitu TikTok Shop dan juga Shopee untuk memuat naik video atau kandungan yang menarik serta pautan pembelian. Selain itu, platform komunikasi seperti WhatsApp dan juga Telegram turut saya gunakan untuk berkongsi maklumat sama ada mengenai perniagaan utama saya iaitu Nona Nachos ataupun perniagaan sampingan iaitu affiliate. Kita beralih pula kepada strategi promosi di social media. Seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, saya telah menggunakan dua media sosial untuk membuat promosi mengenai Nona Nachos iaitu Instagram dan juga Facebook. Dengan adanya dua media sosial ini, saya dapat memuat naik gambar dan video yang menarik serta caption promosi dan maklum balas pelanggan bagi menarik pelanggan baharu. Selain itu, penggunaan Instagram Story dan Reels juga turut saya utamakan bagi menunjukkan lagi keunikan dan untuk saya berinteraksi bersama pengikut saya. Seperti yang telah saya lampirkan, untuk Instagram dan Facebook saya telah mempunyai pengikut dan terdapat pelbagai video dan gambar bagi meningkatkan lagi promosi sekaligus meningkatkan lagi penjualan. Dalam pada itu, saya juga telah meletakkan link-link yang berkaitan seperti link laman sesawang atau link tree supaya memudahkan lagi pelanggan untuk membuat pembelian produk Nona Nachos. Itu saya turut menggunakan social media Mudah.my untuk memperluas pasaran produk Nona Nachos kepada pelanggan. Oleh itu, melalui aplikasi ini, iklan produk dapat dimuat naik dengan gambar, penerangan ringkas dan harga yang berpatutan yang dapat menarik minat pelanggan. Dalam mempromosikan perniagaan affiliate saya telah meletakkan produk affiliate di bahagian beg perniagaan pada kedua-dua media sosial ini. Perkara ini dilakukan bagi mempelbagaikan lagi pilihan-pilihan produk supaya pelanggan dapat membuat pembelian dengan mudah. Saya juga turut menghasilkan video-video atau kandungan yang menarik, yang ringkas bagi menerangkan kelebihan produk dan sebab mengapa pelanggan perlu membeli produk tersebut. Oleh itu, melalui kaedah ini, saya dapat menarik lebih ramai pelanggan serta memperoleh komisen bagi setiap pembelian yang dilakukan. Dalam pada itu, saya juga turut membuat strategi promosi di platform komunikasi seperti di WhatsApp dan juga Telegram. Penggunaan platform komunikasi ini bukan hanya untuk mempromosikan produk Nona Nachos, malah saya gunakan juga untuk mempromosikan perniagaan affiliate serta mengetahui maklum balas daripada pelanggan mengenai perniagaan saya. Cara saya menggunakan platform komunikasi ini adalah saya telah menghantar iklan-iklan mengenai produk Nona Nachos ataupun perniagaan affiliate di grup-grup WhatsApp dan juga Telegram serta status ataupun mesej secara peribadi supaya pelanggan lebih tertarik dan membuat pembelian secara santai dan mudah dicapai. Di samping itu, saya turut membina laman sesawang untuk perniagaan Nona Nachos dan juga perniagaan affiliate. Oleh itu, melalui laman sesawang tersebut, saya dapat mengumpulkan ke semua media sosial pembelian produk Nona Nachos dan akaun produk affiliate untuk memudahkan pelanggan mengakses dan membuat pembelian dengan cepat. Bagi laman sesawang Nona Nachos pula, saya telah lampirkan pelbagai maklumat yang berkaitan produk Nona Nachos, latar belakang, harga dan cara untuk berkomunikasi dengan saya supaya pelanggan dapat melihat dengan lebih detail dan dapat mengenali lebih mendalam mengenai perniagaan Nona Nachos. Seterusnya, kita beralih pula kepada strategi kewangan. Untuk strategi kewangan, saya akan membentangkan dua bahagian iaitu mengenai peletakan harga dan margin serta analisis untung dan rugi bagi perniagaan Nona Nachos. Strategi kewangan yang pertama adalah peletakan harga dan juga margin. Seperti yang telah saya lampirkan, ia merupakan senarai item dan juga harga bagi penghasilan produk Nona Nachos.
dan jumlah kos bagi satu unit produk adalah sebanyak RM7.36. Oleh itu, saya telah membuat keputusan untuk meletakkan harga jual sebanyak RM12. Untuk harga per balang pula, saya telah tolakkan jumlah jual iaitu RM12, ditolakkan dengan jumlah kos seunit iaitu RM7.36 dan hasil atau jumlah untuk untung per balang adalah sebanyak RM4.64. Oleh itu, pengiraan margin pula adalah sebanyak 39%. Dan cara yang saya lakukan untuk mendapatkan jumlah margin tersebut adalah hasil bahagi untung per balang dan juga harga jual didarabkan pula dengan 100. Maka jumlah margin untuk perniagaan saya adalah sebanyak 39%. Strategi kewangan yang kedua pula adalah analisis untung dan rugi dalam perniagaan Nona Nachos. Seperti yang kita dapat lihat, itu merupakan Appendix A dan Appendix B. Untuk Appendix A, saya telah mensenaraikan kesemua transaksi daripada bulan pertama menjual sehingga bulan yang terakhir. Pertama, saya memulakan perniagaan adalah pada bulan 8 dan bulan yang terakhir adalah pada bulan 11. Dalam pada itu juga, di Appendix A, saya turut menyatakan transaksi untuk kos jualan dan juga kos operasi. Oleh itu, saya dapat melihat dan menjumlahkan semula kesemua jumlah kos dan juga kos operasi sepanjang perniagaan Nona Nachos. Seterusnya, kita beralih pula kepada Appendix B. Untuk Appendix B, yang merupakan sasaran jualan lingkup bulanan. Seperti yang kita dapat lihat, saya telah mencatatkan sasaran jualan dan juga jualan sebenar bagi setiap bulan. Bukan itu saja, total bagi jumlah sasaran jualan setiap bulan telah diletakkan sebanyak RM520. Akan tetapi di dalam jumlah jualan sebenar untuk setiap bulan, saya telah mendapat total sebanyak RM361.50. Seterusnya adalah Appendix C. Appendix C merupakan senarai bagi kos jualan dan juga kos operasi untuk setiap bulan. Oleh itu, saya telah menyeraikan semula kos barangan jualan dan kos operasi untuk setiap bulan. Oleh itu, total bagi jumlah kos barang jualan adalah sebanyak RM124.80. Manakala jumlah belanja operasi untuk perniagaan Nona Nachos pula adalah sebanyak RM117.50. Akhir sekali adalah Appendix D. Appendix D merupakan rekod untung dan rugi untuk sepanjang penjualan. Di Appendix D lah saya dapat mengenal pasti pada bulan berapa saya mengalami keuntungan dan pada bulan berapa saya mengalami kerugian. Seperti yang kita dapat lihat, pada bulan 8, saya tidak mengalami keuntungan malah kerugian. Hal ini kerana saya telah memulakan perniagaan saya sedikit lambat iaitu pada bulan 9. Pada bulan 9, saya telah mengalami kerugian iaitu sebanyak RM46.24. Hal ini kerana pada bulan 9, saya baru saja memulakan perniagaan dan perniagaan saya masih dalam proses mengembang dan belum dikenali oleh pelanggan. Untuk bulan 10 pula dan bulan 11, saya telah mengalami keuntungan. Dan keuntungan bagi bulan 10 adalah sebanyak RM129.40. Hal ini kerana pada bulan 10, perniagaan saya telah stabil dan telah mendapat sambutan yang ramai. Dan bagi bulan 11 pula, turut saya mengalami keuntungan sebanyak RM36. Perkara ini kerana pada bulan yang terakhir iaitu bulan 11, saya telah menjual produk Nona Nachos di awal minggu sahaja. Oleh itu, total bagi perniagaan Nona Nachos adalah sebanyak RM119.16. Jumlah tersebut menunjukkan saya mengalami keuntungan sepanjang saya menjalani perniagaan produk Nona Nachos. Kesimpulannya, pelibatan saya dalam perniagaan Nona Nachos dan perniagaan affiliate telah menunjukkan bagaimana keusahawanan digital mampu membuka peluang terutamanya sebagai pelajar untuk menjana pendapatan melalui platform atas talian. Dengan adanya penggunaan sosial media, laman sesawang dan platform e-dagang telah mengajarkan saya bagaimana untuk memperluaskan capaian pelanggan, meningkatkan jualan serta mengasah kemahiran perniagaan secara digital seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.